Okey, Assalamualaikum. Kita update lagi hasil. Ni profit Ni modal akaun KWD bosku. Siapa nak cuba boleh tekan dekat description video ataupun dekat komen. Korang boleh tengok link saya kasih. Cuma akaun ni untuk guna KWD dia tak ada dekat MT5. Dia kena pakai platform ni sendiri. Jadi kalau korang nak daftar, nanti pilih untuk $100 korang boleh dapat akaun pro. Spread dia lagi rendah. Gila gol 76. Saya handphone problem sikit. Untuk tarik skrin ni korang boleh set up. Nak tarik stop loss, TP semua boleh kacau kat sini je. Touch dia macam sistem kalau orang biasa dekat PC. Sistem dia macam tu. Untuk guna akaun KWD, saya ada bagi 2 link kalau korang tengok. Just Market dengan Emar Market. Nak cuba jadi orang kaya, rasa trade guna akaun KWD sedap, boleh lah. Serius, best. Korang kalau sehari cari profit 10 KWD pun dah cukup dah. Gila 140 kot. Dia trade dia pula main kecil-kecil je lot. 0.01, 0.01. Macam saya masuk 0.31. Masih tunggu betul tadi market. Saya memang nampak market tengah kuat sell lah sekarang untuk gold. Jadi itulah saya masuk sikit-sikit. Ni kalau korang tengok, boleh adjust macam tu je. Memang mudah. Time frame kat sini korang boleh tengok. Ni time frame. Ni korang nak pakai candle ke apa, nak pakai line ke, boleh pilih je. Ni korang nak masuk buy atau sell lagi. Macam PC, serius macam PC. Ni nak conteng. Ni sedap. Dia pakai platform dia sendiri. Gila. Satu KWD RM14. Oi, RM14. Gila tak seronok trade. 10 KWD tu pun dah besar. Orang lain trade dapat $10 baru RM40. Orang 10 KWD dah 140. Main tak gila. Macam ni 167 dah. Berapa ribu? 2,000 lebih. Gila. Ni Presiden Trump speech yang gila ni cakap. Okey, sekian saja video saya. Berat dah handphone, memori. Kalau nak try guna juga akaun macam saya guna ni, boleh tekan dekat link description video ataupun korang tengok dekat komen. Saya bagi 2 link. Yang sekarang ni saya guna Emar Market. Satu lagi yang saya share tu Just Market. Dua-dua ada akaun KWD. Kalau korang nak cuba daftar. Okey, sekian saja video saya untuk pagi ni. Apa-apa korang tak faham, korang boleh PM dekat komen. Okey, Assalamualaikum.